Hai, have a nice day. Siap pemasangan projek di Ceras. Jadi saya nak go through bahagian atas macam manalah. Untuk kabinet ini menggunakan brown color 4G glass design, frame warna hitam. So bahagian atas ni kita buat macam display area lah. So glass transparent. So kalau buka pintu ni ada chef glass. Okay, chef glass. Boleh support biasa dalam 15 kg macam tu je. Okay, dan dilengkapi dengan LED light dekat sebelah kanan dan LED light dekat sebelah kiri dan juga sebelah kanan lah. Okay, so body kabinet menggunakan solid aluminium. Ini adalah solid aluminium. Okay, anda akan dapat garis-garis macam tu. So pintu dengan fungsi soft closing. Bahagian atas pula adalah ruang untuk simpanan dia lagi. Kalau saya buka, anda akan dapat dia punya bahagian atas ni ada ruang simpanan lagi. Okay, bahagian sini pula adalah laluan untuk dia punya manhole. Jadi kita cover macam ni sajalah. Dan kita ada pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian sini kita ada satu lift up system. Okay, menggunakan bloom. Okay, so ada LED light dekat bahagian bawah ni. Untuk bahagian dashboard kita buat transparent glass juga. Pintu boleh lift ke atas menggunakan bloom Aventus HK. Adanya LED light. Dashboard menggunakan stainless steel. Ada tray air kat bawah ni lah. So kalau air tumpah anda tak perlu lagi risau. Dan pintu dengan fungsi soft closing. Untuk bahagian dekat sebelah sini pula adanya satu ruang cabinet storage. 1, 2, 3. Pintu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sini, kalau saya buka, dia ada pull out ataupun lift down basket. Okay, turun macam ni lah. Right, ni dia punya lift down basket. So boleh lift ke atas. Okay, semua macam biasa. Dan boleh tarik ni kalau anda nak lock dia supaya dia tak jatuh lah. Okay, so atas ada compartment lagi. So pintu dengan fungsi soft closing. Manakala untuk bahagian sini pula kita buat folding door. Okay, dia tarik macam dia. So dia agak berbeza dengan pintu yang macam ni. Swing yang ni dia folding, anda boleh start macam tu. Dia sangat special lah pintu ni. So kenapa kita buat pintu macam ni? Sebab kita nak, kalau kita nak avoid daripada pintu ni swing ke sana lah, takut terkena dekat kuku kan. Okay, jadi kita buat pintu pattern macam ni. Ni panggil folding door lah. So ruang compartment 1, 2, atas selalu ruang untuk dia punya darting hose kuku hood, dan dekat sini dia punya storage sampai corner sana. So pintu ni boleh tutup slide macam ni saja. Okay, dan untuk bahagian sebelah sini pula adalah area kuku hood. So kalau saya buka, anda akan nampak satu storage dekat sebelah kanan, satu storage dekat sebelah kiri. Pintu dengan fungsi soft closing. Sama juga dengan dekat bahagian sini ada storage sebelah kanan dan juga ada storage dekat bahagian sebelah kiri. Pintu dengan fungsi soft closing. Dan dekat bahagian sini pula, kalau saya buka, adanya satu lagi ruang compartment yang agak banyak, 1, 2, 3. Dan dekat sebelah kanan adanya dia punya side panel. Okay, dan dekat bahagian bawah ni kita lengkapi dengan semua LED light yang built-in punya pattern lah. So dia menampakkan kereta ni sangat cantik. Jadi untuk bahagian island ni pula ada apa? Okay, dia ada 3 layer drawer. So semuanya drawer yang besar-besar lah. Boleh letak anda punya mangkuk, periuk ke apa. Okay, sangat besar, sangat luas, sangat dalam. So every drawer ni boleh support 70 kg macam tu. Dan ada fungsi soft closing. Sangat stable, sangat smooth. Dan untuk bahagian last sekali ialah bahagian sink area. So sink area ni kat bahagian kanan ada dia punya tempat tarik dustbin dia. Okay, anda boleh potong-potong, buang sampah kat sini, tolak ke dalam macam ni. Okay, dan dekat bahagian sini adanya ruang bawah sinki. So dia kosong sahaja. Okay, dekat bahagian sebelah sini pula ada 3 layer drawer. Yang pertama, tier yang kedua dan juga tier yang ketiga lah. Okay, ada spoon tray lagi. So pintu semua ada fungsi soft closing. Dan dekat bahagian sini adanya satu shelf daripada aluminium lah. Okay, so pintu dengan fungsi soft closing. Jadi saya harap anda dapat sesuatu daripada video ni. Dan ingat, kalau anda nak buat dapur menggunakan material aluminium, anda boleh contact saya. Sebab kabinet aluminium dia tahan air, tahan anai, tidak dimamak usia, tidak repuk dan tak ada isu kabinet kembang ataupun karat lah. Jadi kalau anda nak dapatkan consultation untuk kabinet aluminium, anda boleh contact saya ataupun mana-mana sahaja wakil blender kitchen yang berdekatan dengan anda. Jadi itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.